Kami merupakan pelajar bagi kursus Profesionalism Guru dan kini kami di SMK Taman Susutera. Saya pelajar tahun 1 bertanya soalan ke cikgu. Soalan pertama mengenai sejarah sekolah. Apakah asal-usul di sebalik nama sekolah ini? Asal-usul di sebalik nama sekolah ini? Nama sekolah ini boleh SMK Taman Susutera ini diberi nama sempena nama kawasan perumahan sebab dia memang terletak di Taman Tumpak Minyak sebenarnya Susutera ni, tapi dia bersimpanan dengan SMK Taman Susutera, bersimpanan dengan Taman Susutera. Jadi sebab kawasan Taman Tun Aminah dia dah ada sekolahnya, jadi kat kawasan Taman Susutera belum lagi ada, diberi nama berdasarkan Taman Tumpak. Apakah sumbangan pada guru atau pengajar yang paling diingati dalam sejarah sekolah? Sumbangan pengetua lah. Pengetua, saya sebut pengetua sekarang lah ya. Pengetua sekarang ni dia berkhidmat di sekolah ini lebih kurang 2-3 tahun. Saya pun saya baru di sini 3 bulan. Baru 3 bulan. Jadi sumbangan utama pengetua yang saya tahu adalah meningkatkan prestasi akademik sekolah, iaitu SPM. Di mana dalam tempoh 3 tahun berturut-turut ni memang keputusan SPM kita meningkat. Dia meningkat. Pada tahun 2022 GPS sekolah kita 5.19, lepas tu dia naik ke 4.91. GPS ni dia makin kecil tu makin bagus. Dan jadi pada tahun lepas SPM 2024 dia dah meningkat ke 4.31, di mana calon SPM kita 135, hanya 2 orang je yang gagal. Ketara sangat. Jadi saya rasa itu sumbangan pertama lah puan-puan guru sekarang. Kalau guru-guru pula, guru-guru yang saya tahu, ada seorang guru kita menerima anugerah guru inspirasi JPN Johor. Ini pada tahun 2022. Iaitu Cikgu Tipen Raj. Tipen Raj. Dia menerima anugerah guru inspirasi JPN Johor kerana sumbangan dan juga lah yang sentiasa diberi. Dalam bidang akademik memberi. Apakah pencapaian utama sekolah ini sepanjang 5 tahun sepanjang 5 tahun kebelakangan ini? Yang sebelum ini saya tak pasti sebab saya pun baru. Cuma setakat yang saya masuk sini, yang saya rasa boleh dibanggakan ialah pencapaian SPM kita. Pencapaian SPM kita di mana GPS kita daripada memuaskan dah naik jadi baik. Lepas tu GPS sekolah kita lah 4.31. Daripada 5 lebih kan? Daripada 5 lebih dalam tempoh 4 tahun. Jadi pada tahun ini untuk SPM 2024 ni kita telah menerima sijil peningkatan 100 layak mendapat sijil. Sekolah juga telah menerima sijil anugerah peningkatan grade kurator sekolah, dan juga peningkatan grade kurator bagi tempoh 3 tahun berturut. Sebab dia memang meningkat setiap tahun.
apakah program yang dilaksanakan oleh sekolah untuk meningkatkan aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dalam kalangan murid? Jadi untuk meningkatkan sebenarnya program ni banyak, memang banyak lah. Tapi dari segi jasmani dulu, yang setiap tahun yang memang kita buat ialah hari sukan, hari sukan sekolah. Di mana ianya memang diadakan setiap tahun. Dia menjadi memang budaya dalam sekolah lah. Okey, hari sukan ni memang kita tahu bertujuannya untuk mencungkil bakat, membilakan dalam bidang sukan. Jadi selain pada itu, selain pada hari sukan, ada program satu murid satu sukan. Satu murid satu sukan ni kita adakan setiap hari Selasa. Okay. Dan murid dialihkan mengikut perjumpaan dalam persatuan uniform dan perjumpaan. Jadi untuk jasmani ni, perjumpaan kurikulum sekolah kita ada 2 kali seminggu, hari Selasa dan hari Rabu. So itu untuk jasmani. Jadi untuk emosi, program berkaitan dengan emosi sebenarnya berkaitan rapat dengan diri kaunseling. Yang pertama, program utama yang memang kita adakan sepanjang tahun ialah sesi bimbingan dan kaunseling. Kita memang adakan setiap hari. Cuma untuk minggu ini murid ada peperiksaan, so kita tak buat lah. Tapi kita adakan juga bimbingan bagi moral support dekat pelajar, macam tu lah. Okay, sesi kaunseling ni kita adakan setiap hari. Yang kedua adalah intervensi minda sihat. Intervensi minda sihat ni, pelajar diberikan link untuk menjawab soal selidik. Daripada soal selidik dapatan tu, kita buat lagi intervensi yang lebih khusus bagi pelajar yang ada simptom-simptom kemurungan dan juga anxiety kebimbangan. Jadi itu untuk program dari segi emosi. Yang seterusnya, program dari segi rohani. Ada 3 program kat sini utamalah. Okay. Yang pertama ialah program pembangunan insan. Program pembangunan insan ini murid-murid akan berkumpul mengikut kaum masing-masing. Dan ada hari mereka akan berkumpul bersama mentor. Mentor mereka ialah guru pendekatan. Itu program yang pertama. Yang kedua adalah kita ada jadual ikro. Ikro ni memang untuk masukkan dalam jadual kelas masing-masing. Jadi ikro ni kenapa kena ada ikro? Untuk membantu murid-murid Islam, terutamanya yang dah dikira pasti belum boleh membaca. Yang ketiga, santapan rohani yang diadakan setiap hari. Setiap hari kita adakan dalam lebih kurang 10 minit, 15 minit. Guru akan membacakan teks nilai-nilai moral ataupun memanggil pelajar untuk berkongsi nilai-nilai kepada pelajar Islam. Jadi itu jasmani, emosi, rohani kan? Okey, intelek. Intelek ni pun ada banyak sebenarnya. Okay. Banyak motivasi pun intelek. Tapi saya sebutkan satu lah. Di sekolah ni, kelas tambahan dimasukkan dalam jadual pelajar, merangkumi tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Jadi kelas tambahan tu dia sebenarnya kita panggil kelas tambahan lah, tapi bila dia masuk dalam jadual tu kita tak panggil kelas tambahan lah. Jadi kita tak fokus kepada kelas. Jadi di sekolah ni pelajar tingkatan 5 setiap hari akan balik pukul 3.40 setiap hari. Jadi pelajar tingkatan lain ada yang mereka balik pukul setengah, ada masa mereka masih balik pukul 1.50. Sebab jadual kelas tambahan tu dia dah masukkan dah siap-siap. Jadi baguslah pelajar tak perlu putus kat luar. Jadi itulah 4 program utama di sekolah. Apakah bentuk sokongan yang terima daripada jadual PIBG? Okey, PIBG, NGO, JPN, PPS sekolah. PPS tu pegawai pengguna sekolah, pihak polis. Memang selalu terlibat lah di dalam sekolah. Terutamanya program-program yang kita jemput bekerjasama mereka.
NGO, kolej-kolej, universiti swasta telah juga mereka menawarkan program lawatan secara percuma, menyumbang bas, menyumbang makanan. Jadi kita tinggal pilih pelajar yang mengikut sasaran yang mereka nak lah. Jadi PPS sekolah, pegawai perhubungan sekolah pun memang terlibat secara langsung, terutamanya dalam hal-hal yang melibatkan isu-isu program dan juga program-program. PIBG pun sama, ibu bapa. Setiap kelas memang guru-guru wujudkan grup PIBG. PIBG ni satu atau beberapa komuniti setiap kelas. Jadi kita ada dua, satu grup kelas, satu grup PIBG. Jadi setakat ni memang menyokong lah. Apakah nasihat kepada sekolah lain ataupun kami bakal guru yang ingin melaksanakan program seumpama? Nasihat saya kepada bakal guru, sekolah lain tu dah bakal. Pada bakal guru yang ingin melaksanakan program 4, program tu apa? Ya, secara umum lah. Secara umum lah. Nasihat saya pertama harus kental. Kerana guru ni nak jadi seorang guru tak mudah sebenarnya. Pihak luar nampak macam mudah, tapi sebenarnya bila kita berada dalam profesi ni hanya kita je yang tahu. Kental. Yang kedua, mesti ada minat. Mesti ada minat dalam pendidikan. Kalau tak ada minat tu, sukar untuk kita bertahan lama. Sukar untuk bertahan lama. Kalau tak ada minat, susah untuk kita buat kerja kita lah, buat kita sebagai seorang guru. Okay. Yang ketiga, sentiasa cekal dan kena pandai menguruskan emosi. Seorang guru mesti kena pandai menguruskan emosi. Sebab kita berdepan dengan manusia, bukan robot. Jadi manusia ni memang pelbagai ragam. Jadi kalau kita tak bijak untuk uruskan emosi, nanti habislah anak murid kita nanti menjadi tempat untuk kita tempiaskan amarah kita. Itulah 3 pesanan saya lah. Dan terima kasih sekali lagi kepada tuan kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi ilmu dengan kami. Sama-sama.